Tapi dah ada dalam kitab kita ni, kita baca. Kan? Jadi tersambung, wallahu ta'ala a'lam. Kita takut juga. Nabi tak sebut, sini kata sabda Nabi. Maksud Nabi sebut. Bahaya tu kalau Nabi tak sebut. Satu, keduanya kalaulah riwayat ni ada tetapi palsu. Tu pun kita bimbang juga. Sebab apa? Sebab bila kita nak hurai, kita semangat. Nak suruh orang buat. Padahal kalau yang palsu, kita hanya cakap palsu. Kita tak boleh nak sungguh-sungguh seakan dia ni boleh kita buat hujah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dia oleh kerana kita tak jumpa, mungkin benar, mungkin ada, sebab ilmu ni luas. Seakan ni saya tak jumpa. Maka kita usaha untuk menjelaskan apa yang tersurat. Yang tersurat ni. Apa dia tu? Sebaik-baik lelaki daripada kalangan umat Nabi SAW, iaitu mereka yang terlebih baik terhadap isteri-isteri mereka. Tapi kalau setakat ni memang ada satu riwayat yang seakan macam